Asal setahun ni, anak memang suka main baling-baling botol and cawan dia kan. Dulu I pakai CP cup tu. So, bila pakai CP cup, dia punya penutup tak ketat. So, I try beli yang ni. Botol yang macam ni terus. Senang. Dia ada juga lanyard macam ni. Tak nak pakai pun boleh cabut. Cabut je tepi kiri kanan. Kalau nak keluar, boleh pakai lanyard ni. Kat rumah, tak payah pakai lanyard ni kan. Ni pakai kat rumah, comel botol dia. Lepas tu, anak akan lagi suka sebab dia boleh pusing. Macam kipas kat atas ni. Nak minum dia, buka je. Tada! Dah boleh terus minum. Dah habis minum, tutup je. Ni okay, tutup je. Tolak ke depan. Tada! So, anak boleh minum macam ni lah. Dia pegang kiri kanan. Anak kalau minum-minum, dia campak macam tu. So, kalau botol macam ni, for me secure. Sebab dia tak tumpah lah. Botol dia plastik. Dia bukan silikon. Macam CP cup yang I pakai sebelum ni tu silikon. So, bila baling memang akan terbuka dan you kena bawa lantai. Macam tu. Tapi kalau botol macam ni, dia pakai straw macam ni. Sampai bawah pun boleh minum. Tutup. Bila campak pun, dia still maintain kat sini. Satu cup macam ni 250ml and dia ada juga 300ml. So, you pilih lah. You suka yang mana, you pilih. So, mak-mak yang tengah cari botol air yang comel, yang lagi-lagi nak buat travel, this is the one yang I recommend. Dia ada banyak lagi colour lain. So, korang boleh tengok kat bawah ni tau.